30 hari spontan challenge day 29. Alhamdulillah hari ni kita rekod kat luar. Kenapa? Panas pukul 9. Matahari tinggi dah. Matahari terik. So apa aktiviti hari ni? Hari ni kita ada live parlimen. InsyaAllah pukul 10 suku. Kita akan bincangkan ilmu asas bina TikTok. Okay, jemput kawan-kawan untuk hadir bersama dalam sesi live pada hari ni. Kita ada Aunty Aliza, Ustazah Hayati, Ustazah Sharifah Hanafiah dengan Mama Aisyah. Pukul 10 suku pagi. InsyaAllah kita dalam 1 jam macam tu lah. Jadi apa lagi nak cakap? Itu saja kot. Okay. Alhamdulillah dah sampai 29 hari. Okay, itu saja. Terima kasih. Bye-bye.